Avetta RX 110 kini diberi nafas baru dengan 3 pilihan warna terbaru khas untuk anda. Kini RX 110 datang dengan warna Avetta Blue, Teal Green dan Dark Blue. Avetta Blue dan Teal Green datang dengan matte finishing, manakala untuk Dark Blue datang dengan gloss finishing. Dan untuk anda yang sedang mencari sebuah moped yang senang jaga, senang maintenance dan harga yang mesra poket macam RX 110 ni, tapi tak tahu spek RX ni, tak apa, saya akan bentangkan untuk anda. Tapi sebelum kita teruskan dengan video kita pada kali ini, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Untuk enjin, ia datang dengan enjin bersesaran 110cc carburetor, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 4-speed, air-cooled yang mampu menjana kuasa sehingga 5.1 kW dan 7.2 Nm of torque. Untuk kegunaan harian, kuasa enjin yang diberikan cukup memadai. Datang dengan elektrik dan kickstarter. Kapasiti enjin oil hanyalah 1 liter dan kapasiti tangki petrol sebesar 3.2 liter. Tayar hadapan bersaiz 70/80, rim 17 inci, tubeless dan menggunakan disc brake serta front suspension telescopic fork. Dan untuk tayar belakang bersaiz 80/90, tubeless, rim 17 inci, menggunakan drum brake dan suspension belakang menggunakan sub-tank rear suspension. Menarik kan? Berat keseluruhan motor ni hanyalah 95 kg sahaja. Jadi sangat mudahlah untuk kendalikan motor ni. Senang kawal dan yang penting senang jaga. Harga asas untuk RX 110 hanyalah RM5,169. Tidak termasuk cukai jalan dan insurans. Jom sama-sama layari www.avetta.com.my untuk info lanjut.